Hi guys, welcome back. Semoga gadget. Ini adalah Realme GT 8 Pro. Kali ini Realme comeback dengan smartphone yang sangat ganas lah. Dan Realme bagi tahu ini adalah smartphone flagship terbaik dalam sejarah Realme lah, sebab dia ada performance yang ultimate dan juga ada imaging yang flagship. Baiklah, sehebat mana smartphone ni? Jom kita unboxing dulu. Okey, kita buka dulu plastik yang baru ni. So, dari segi packaging pun memang smartphone yang flagship. It's a premium box. Kat sini ada tulisan GT 8 Pro. Dia punya tulisan pun, yup, ada pantulan cahaya kalau terkena cahaya. And dia nampak sangat cantik. And kat bawah ni, ada benda yang sangat eksklusif guys. Kamera powered by Ricoh GR. Cuba bagi tahu siapa je tak kenal kamera Ricoh. Aku rasa semua orang tahu brand Ricoh ni. Dia adalah brand kamera yang strong juga dekat dalam market kamera. Baiklah, seperti biasa, pertama sekali kita akan dapat buku panduan hidup, kemudian dapat dia punya casing. To be honest, dia punya casing ni memang solid, bukan casing yang murah. And ada juga tulisan kamera powered by Ricoh GR. Memang dia buat habis-habis lah pada dia punya bahagian casing ni. Kemudian dapat juga tools tambahan untuk buka dia punya kamera cover. Sebab smartphone ni, dia punya kamera boleh kita tukar, dia detachable. Nanti kita tunjuk. Kemudian dapat dia punya power supply unit yang sangat laju, 120 watt. Dapat percuma je dalam kotak pembelian. Kemudian kita dapat kabel Type A to Type C. Dia punya kabel ni tebal gila dan kita dapat dia punya pin ejector. Baiklah, untuk first impression pada bahagian design dia kali ini, serius. Kali ini solid dan premium gila. That's why Realme berani claim bagi tahu yang ini adalah smartphone flagship terbaik dalam sejarah diorang. Kalau tengok dia punya design ni, memang solid. Ada punya frame ni, frame yang boxy. Kemudian display yang flat. Aku jamin ramai orang akan suka gila smartphone ni. Dan dia punya design kamera pun kita boleh tukar nak bulat ataupun nak petak. Memang genius. Dan yang lagi bestnya, dia punya back cover ni jenis yang matte. So, dia akan sentiasa kemas lah. Dia takkan ada kesan-kesan comot kita punya cap jari tu. Nampaknya kali ni Realme comeback dengan sangat ganas. Dia dah ready nak tapau smartphone flagship yang lain pada tahun ini. Baiklah, untuk spesifikasi dia punya chipset ni menggunakan chipset daripada Snapdragon 8 Elite Gen 5. Seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 ni adalah chipset yang terkuat lah setakat ini. Dia punya skor Antutu boleh cecah sehingga 4 juta. Memang dahsyat gila. Dan antara perkara lain yang anda perlu tahu pada smartphone ni adalah dia hadir dengan Realme UI 7.0, software yang terbaru. Kemudian dia juga ada 2K display untuk resolution dan ada refresh rate setinggi 144Hz. And kalau tengok dia punya kamera, kat sini dah terlihat lah dia ada 200 megapixel Hyper Image Plus. Ganas. Dia punya kamera ni adalah 200 megapixel. Kemudian ada kolaborasi pula dengan Ricoh. Ini mesti akan ganas gila. Baiklah, sekarang kita nak pergi ke bahagian yang paling unik, iaitu dia punya detachable camera. Okay. Inilah satu keajaiban. Oh, dia pun bagi casing yang berbeza kalau kita pakai detachable. Susah nak sebut. Okay, kalau yang casing asal, dia bagi yang ini. Sebab memang kamera dia bulat. Dan kalau kita pakai yang petak ni, dia akan ada satu lagi extra casing. Nice gila weh. Okay. Kita tengok dulu dia punya ni. Wow. Solid. Okay. Oh, ini macam ada dia punya ni lah. Ni apa nama dia? Connector eh? Okay. Straight to one. Kalau tak pakai apa-apa pun cantik juga ni. Macam robot. Okay, inilah bentuk sebenar dia. Wow. Ini pun dah cukup unik ni. Kita try pakai yang ni.
Bestnya. Okey. Nampak tak? Dah siap. So, ini kita tukar dia punya kamera. Cover ni jadi bentuk yang petak. Yang tadi yang bulat. So, tak adalah boring sangat. Actually, kalau tak pakai dia punya cover dia pun still cantik juga. But, please pakai dia punya cover untuk jaga kita punya lens kamera ni daripada rosak. Okey, inilah satu inovasi yang Realme cuba bawa pada smartphone flagship terbaru diorang. Adakah dia menyusahkan? Sejujurnya tak pun, cuma ada 2 skru je and dia very easy to plug and play je lah. Sangat senang untuk kita pasang dan buka. Kalau kita dah boring dengan design yang bulat, bolehlah kita pakai design yang petak macam ini. Nice Realme, inilah yang anda patut buat untuk jadikan smartphone sekarang ni jadi lebih menarik. Okay, kita dah siap set up smartphone ni. And first thing first, kita nak try dia punya kelajuan fingerprint dia. Okay, 3, 2, 1. Alright. Sangat laju dan ini dia Realme UI 7. Dia punya OS ni, makin jauh berbeza. Dan Bigo ni dia datang sendiri. Bukan aku yang download. Padam dulu Bigo. Okay. So, ini ada. Tengok. Sangat smooth, guys. And dia punya icon pun cantik. Dia ada banyak customization yang kita buat. Nampak? Okay. Right. Kita nak pergi ke icon dia. Okay. Kalau tengok kat sini, dia ada flux. Kita apply. And semua akan warna negatif. Bagi orang yang suka simple, minimalis, kena pakai yang ni. Okay, pergi ke klasik balik. And dia punya icon pun kita boleh tekan. Boleh tukar kecil besar. Nice lah, nice. Realme dah sejauh ini, dah sehebat ini. Banyak gila improvement daripada smartphone Realme sekarang ni. And terutamanya untuk smartphone flagship dorang. Yes, aku setuju apa yang Realme bagi tahu. Apa yang Realme claim mengatakan ini adalah smartphone terbaik dorang, smartphone flagship terbaik yang ada dalam sejarah smartphone Realme. And aku setuju dengan benda tu. First impression pun beritahulah smartphone ni akan mengganas untuk market Malaysia. Bukan je design yang cantik, bukan je hardware yang padu, smartphone flagship kan. Bukan je kamera yang premium, bukannya kamera yang flagship, tapi dia juga dah upgrade, dia juga dah tekankan pada bahagian software. That's good. Dia all-rounded lah untuk smartphone ni. Cuma berapa harga jualan dia kita belum tahu lagi, kena tunggu pada pelancaran dia lah. Okay, so nampaknya ni saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Stay tune untuk video review smartphone ni. Kita nak cakap pasal dia punya performance, nak cakap pasal dia punya kamera. Tak sabar nak try dia punya kamera ni. Kolaborasi memang padu. Okay? Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.